Butang apa ni? Tak. Cuba kawan-kawan tekan. Kak Ros, cepatlah. Kita orang nak pergi sembahyang tawarin dah ni. Kejap. Alah, bersoleklah tu. Betul. Ha, kawan-kawan. Mesti ramai dah tengok video tadi kan? Video itulah yang telah menjadi viral di media sosial hari ini. Ha, nak kenal tak siapa mereka berdua? Kalau nak kenal mereka berdua, apa kata saya bawakan kepada anda dengan lebih dekat untuk mengenali mereka. Jom. Idea dia sebelum saya pergi jumpa adik saya kat pavilion, dia ajak jumpa, jom lama tak lepak dengan abang. So saya pun download lah Duke Mesh ni. Lepas download Duke Mesh ni, saya macam gelak seorang-seorang. Saya rasa benda ni macam happy, menyebabkan saya happy. Saya punya energi makin tinggi. So saya keluar pergi jumpa adik saya. Sebelum saya jumpa tu saya botak licin. Saya tak pernah botak macam ni pun. Saya botak licin apa semua kan. Dia ajak saya buat try dengan dia lah. Masa dah tahu kan video tu dah viral kan, dah tengok apa-apa pagi tengok banyak kat Malaysia kan. So bila keluar berjalan dengan tengok masyarakat sekeliling, ada apa-apa cerita yang menarik tak untuk cerita baru ni yang saya keluar pergi Penang start terus. So on the way pergi Penang berhenti dekat banyak hentian. So bila berhenti kat hentian kapal, so budak kecil dengan family semua, Upi Ipin macam mak Upi Ipin. Saya pun macam malunya. Dan saya rasa macam saya tak bila dah lupakan benda-benda yang berlaku dekat dalam Facebook semua. Bila pergi Penang pun sama juga. Sampai budak-budak Cina pun tengok macam Upi Ipin, budak-budak Cina pun tengok Upi Ipin itu macam time tu kita orang buat pukul 1 pagi. 1 pagi? 1 pagi saja je buat kat situ. Betul. Dan time tu terus upload lepas tengok movie tu balik tidur, besok pagi tu baru dah dapat feedback daripada Facebook Usman. Rasa macam wish, biar betul. Pada saya Upi Ipin ni memang sangat famous dekat Indonesia lah, sangat famous lah. So kalau pergi Indonesia tu macam orang tahu Malaysia ni ada Upi Ipin. Upi Ipin ni Malaysia. So sangat famous kat Upi Ipin kat Malaysia, dekat Indonesia lah. Macam pendapat saya, Upi Ipin ni bagus lah untuk budak-budak. Dan dia setiap level umur okey lah. Orang tua boleh tengok, budak kecil boleh tengok, remaja boleh tengok. Benda ni satu kartun yang menarik. Saya rasa memang kalau saya ada anak pun saya akan pergi tengok Upi Ipin lah. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami sama. Hai. Betul. Okay, kita orang bersama Jarjit kawan-kawan, dengar lah. 2-3 ikan pusing, jangan tipu Jarjit Singh. Marvelous. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul.